Okey. Dan siapakah orang Islam yang paling afdal? Orang Islam yang paling afdal ialah yang mana lidahnya dan tangannya tidak menyusahkan orang lain. Tak susahkan orang. Lidah dan tangan dia tak susahkan orang lain. Sebab apa sebut lidah? Pada masa tu lidah tadi kesan dia lebih besar daripada tangan. Tapi Nabi kata jangan lupa tangan. Sebab akhir zaman ni tangan lebih hebat daripada lidah. Dunia di hujung jari je. Dunia duduk situ je, hujung jari. Tekan satu tu seluruh dunia sampai. Sebab tu Nabi kata, jangan menyusahkan orang dengan lidah dan tangan. Sekarang kuasa tangan tadi. Dunia di hujung jari. Bahkan Nabi seolah-olah diberitahu oleh Allah bahawa akan datang nanti lidah tak berapa kuat dah. Tangan tu kuat, jari-jari tu kuat. Jadi dengan tangan kamu, jangan lidah dan tangan kamu, jangan kamu susahkan orang lain. Itulah orang Islam yang paling afdal. Dia banyak sudut lah. Ada item sudut yang berbeza. Selepas tu, manakah rukun solat yang paling afdal? Nabi kata, solat yang paling afdal yang mana kunutnya panjang. Kunut ni satu perkataan mustarak. Apa maksud mustarak? Satu perkataan boleh banyak makna. Misal contoh ainun. Ainun ni satu perkataan. Dipanggil lafaz mustarak dalam bahasa Arab. Yang mempunyai 200 makna. Ainun mata, ainun jiwa, ainun emas, ainun lutut, ainun mata air, ainun pengintik, ainun penyakit. 7 makna dah. Dia ada 193 makna lagi. Dan makna-makna tadi mengikut konteks ayat dalam bahasa. Dia ada konteks. Dia tak terjemah lafzi, tapi dia terjemah konteks dalam konteks kehidupan. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shalla bina. Kalau lafzi, Nabi solat dengan kami. Nabi solat dengan kami. Tapi ikut konteks, Nabi mengimami solat kami. Sebab Nabi tak pernah tinggal sembahyang Jumaat setelah sembahyang Jumaat itu disyariatkan. Okey. Jadi tulul qunut. Qunut ni lafaz mustarak yang memberi makna berdiri, membaca qiraat dan khusyuk. Jadi tempat yang terbaik dalam Al-Quran ialah tempat yang paling panjang, iaitu sembahyang ni rakaat yang panjang. Kunut maksudnya rakaat yang panjang. Itu kalau solat persendirian lah, atau solat-solat sunat. Kalau solat fardu janganlah panjang sangat. Ada satu orang Abu Talha, dia sembahyang belakang Nabi sembahyang Isyak. Lepas tu dia balik ke kampung dia. Madinah tu dia ada banyak kampung kecil-kecil. Dia panggil kampung kecil-kecil. Satu-satu kaum. Dia sembahyang dengan Nabi. Tapi kerana dia tu imam. Masa tu sembahyang sembahyang satu waktu boleh buat 2 kali lagi. Lepas tu dia sembahyang. Lepas tu lah hukum perintah. Sembahyang fardu sekali je. Tak boleh 2 kali. Kalau rajin pun tak boleh 2 kali. Sekali je. Dah tunai. Tak boleh lagi dah tunai untuk kali kedua. So, pada masa tu, sembahyang dibenarkan lagi 2 kali. Untuk solat fardu ni, boleh beberapa kali dalam satu waktu. Sembahyang yang sama, ulang. Lepas tu baru larangan. Masa tu dia jadi makmum di Masjid Nabawi. Lepas tu dia pun balik kat kampung dia, kat Dur dia ni, perkampungan dia ni. Dia jadi imam pula di solat Isyak. Dia baca dalam solat Isyak tu, dia baca apa? Surah Baqarah. 2 juzuk setengah. Surah Baqarah dia baca. Lepas tu orang pun komplain kat Nabi. Dia kata, tu imam kami ni ya Rasulullah, baca panjang malam-malam. Kami esok nak bekerja dah. Nabi kata,
Nabi kata, Talha, pendekkan bacaan kamu. Jadi, dalam sembahyang sunat, sembahyang yang paling baik, iaitu rakaatnya yang panjang. Dan satu lagi, tempat yang paling dekat satu orang itu dengan Allah sewaktu solat, ialah dalam sujud. Jadi, maksud kunut ini, mana rukun yang paling baik, ialah kiraat rukun. Mana kiraat qiyam yang panjang dan sujud yang lama. Qiyam yang panjang, sujud yang lama. Gitu. Dan lagi Nabi beritahu, mengikut ulama, sujud ialah rukun yang paling afdal berdasarkan hadis. Aqrabu ma yakunul 'abd min rabbih wa huwa sajidun. Keadaan yang paling dekat antara hamba dengan Rabbnya ialah ketika sujud. Alaika bi kasratis sujud. Nabi kata, bantulah daku. Bantulah daku. A'inni alaika bi kasratis sujud. Dengan kamu memperbanyakkan sujud. Dalam hadis yang lain, mengatakan qiyam dan sujud yang panjang. Rukun solat afdal ialah rakaat yang panjang, sujud yang lama.